Hari ni tekak nak rasa makan masam-masam pedas-pedas macam tu. Jom kita buat daging singgang ala Kelantan. Sedap dah. Jom kita buat. Mula-mula korang masukkan daging yang telah direbus dengan air rebusan ni. Cara cepat tau. Aku pakai pressure cooker je. Kalau nak buat yang asalnya boleh je, tapi lambat sikit lah nak bagi daging tu empuk. And then korang boleh masukkan bahan-bahan yang telah disenaraikan di dalam caption. Dia ada biji ketumbar yang dikisar kasar, and then korang boleh didihkan perlahan-lahan sampai semua rasa sebati dengan air rebusan dan juga daging. Kemudian korang boleh tambah air kalau kurang, and then korang masukkan asam keping. Bila masam tu dah meresap, and then korang boleh masukkan ni dia garam dan juga bahan paling penting, budu. Budu ni bila kena dalam kuah singgang ni memang ngam guys. And then korang boleh masukkan cili padi kacau sebati, dah siap untuk dihidangkan. Selalunya dia makan dengan nasi putih lah. Lepas tu ada budu di sebelah, and then ada ulam-ulaman. Memang sedap guys. Dia masam-masam pedas. Daging ni dah di orang kata pressure cook awal, jadi dia empuk je guys. Bismillah. Daging empuk, masam-masam pedas, rasa budu.